Proton Saga Premium MC3, ya kita meluncur. Mata mau power, jalan jauh tak gugur. Desain baru tajam, gaya makin lower turun. Siapa nampak model ni, confirm terus terpegun. Yeah, masuk gear di pedal tekan slow. Engine makan pan run steady macam pro. Leather seat kemas rasa macam VIP. Package zero deposit, zero bayaran muka untuk Proton Saga baru version 1.5 MC3. Kita buka package mampu milik ini untuk customer-customer agar dipermudahkan urusan pembelian Proton Saga baru ni. Sebab kita faham tak semua customer mampu untuk bayar 10% down payment, lebih kurang RM4,000 ke RM5,000. Jadi kita pemudahkan urusan package kosong deposit, kosong bayaran muka, customer tak perlu bayar apa-apa down payment pun, loan approve, sign, ambil kereta. Itu untung dia untuk package mampu milik Proton Saga MC3 ni. Untuk apply, anda wajib mempunyai dokumen yang lengkap. First, IC. Yang kedua, lesen memandu, lesen kereta. Lesen motor tak boleh. Yang ketiga, slip gaji. Dan yang keempat, bank statement. Gaji cash tak boleh. Gaji mesti masuk bank. InsyaAllah boleh. Proton Saga MC3 version terkini ni mempunyai 3 pilihan spek. Bermula dengan Proton Saga Standard 1.5 Auto. Yang kedua, Proton Saga Executive 1.5 Auto. Dan yang full spec, Proton Saga Premium 1.5 CVT Auto. Ketiga-tiga spek ni kita buka package mampu milik ni. Zero deposit, zero bayaran muka. Anda ambil kereta anda hari ni, tak perlu bayar apa-apa deposit ataupun down payment. Bayaran bulanan, bulan-bulan berikutnya baru start bayar. Itu bestnya untuk package kereta Proton Saga MC3 mampu milik ni. Untuk anda yang berminat, boleh terus hubungi saya. Si attach ini business card saya, boleh screenshot, boleh terus PM saya ataupun WhatsApp saya ataupun boleh call. Terus bertindak pantas, Proton Saga MC3 bakal menjadi milik anda. Assalamualaikum. Baca zero deposit, zero bayaran muka. Full on cash untuk anda rakyat Malaysia. Untuk Proton Saga